Kalau okey, aku boleh ke buat episod macam sebulan sekali ke, seminggu sekali ke. Tapi tengok macam mana. Aduh, apa benda kata ni. Wey. Hai guys, apa khabar semua? Hari ni aku terfikir lah, disebabkan aku selalu vlog kan, balik dengan pergi kerja. Aku rasa aku patut start satu series lah, series mumbling pergi dan balik kerja. Aku rasa tu kot nama dia. Aku pun tak terfikir nama dia lagi, tapi aku rasa patut buat series lah. Welcome to the first episode. Oh lama, cakap bahasa Inggeris pula. Selamat datang ke episod pertama. Mumbling apa entah. Okay, anyway, motor aku dah nak kena servis dah ni sebenarnya. Aku ada tanya-tanya juga budak-budak KTM, minyak apa diorang pakai benda semua kan. And diorang cakap selain daripada Motorex 15W50 yang diorang pakai, lepas dah habis warranty, diorang pakai Petronas Sprinta F700 ataupun F900. Kalau yang F700 tu semi-sintetik, kalau F900 tu fully. Weh, lajunya kereta ni. So, aku tanya-tanya, dia cakap best, memang best. Yang mamat yang cakap tu pun dia kaki track. Kaki main track, kaki bukit tinggi benda semua kan. Dia cakap yang minyak Petronas Sprinta memang best gila. So, aku tengah cari minyak semi-sintetik F700 Petronas Sprinta punya. So, aku ada survey juga. Harga dia sebotol lebih kurang 30 lebih. Tak silap aku 33 kot. Aku punya motor dia perlukan 1.5 liter. 1.5 liter. So, kalau korang tahu yang botol yang biasa kita beli satu botol tu kan, minyak hitam tu dia 1 liter tau. So, aku perlukan 1.5 botol. Terpaksalah aku beli 2 botol. And lagi setengah tu nanti, yang next service-nya aku akan beli lagi 1 botol je. So aku top up je lah nanti kan, tukar je. Anyway, kalau korang tertanya apa beza semi-sintetik dengan fully sintetik, is berapa jauh minyak tu boleh pergi lah. Itu setahu aku lah, yang aku tahu lah. Okay, macam yang semi-sintetik yang aku cari ni, yang F700 tu kan, dia boleh pergi 2,500 km untuk next service. Baru next service lepas tu. Kalau yang fully ni dia jauh sikit tau. Dia boleh pergi 2 kali ganda, 5,000 km. So after 5,000 km barulah pergi servis minyak lagi. So guys, hari ni hari bulan berapa 22 hari bulan. Alamak, tak ketat pula. Okay, 22 hari bulan 12 bersamaan dengan Jumaat. Kalau korang nak tahu, esok ada event Modenas Test Ride. Pulsar. Aku dah lupa nama dia, Pulsar apa tah. Dia ada ready RS200 nya motor, Pulsar RS200 dengan NS200. Dia ada ready 10 biji untuk test ride. Kalau korang nak information lagi, boleh lah klik link dekat bawah. Aku ada letak dekat ataupun dekat skrin ni. Korang cari lah. Dia syarat nak test ride dia is, korang boleh tengok sendiri dekat situ. Kena isi minyak Event tu setahu aku dia dekat Track Elite. Free pergi lah. Dia start pukul 10 pagi tak silap aku. Aku tak dapat pergi sebab esok aku nak pergi Melaka. Nak test ride pun boleh. Janji equipment korang cukup. Helmet, glove, jacket, jeans, pakai kasut, yang pakai slipper pula. Wih, besar lori. Warna apa tu? Okay, last time aku pergi apa ni, petrol station tu ya, time aku buat English vlog challenge tu kan. So korang rasa macam mana episod tu? Yang English tu, yang bila aku vlog in English lah, korang rasa okey tak? Kalau okey, aku boleh ke buat episod macam sebulan sekali ke, seminggu sekali ke. Tapi tengok macam mana. Aduh, apa benda kata ni. Wey. Aku rasa memang aku akan buat every once a week episod ni. Tapi aku tak sure nak letak hari apa lagi. Aduh, ni masuk lah brother. Brother.
Okay, berbalik kepada tadi, aku rasa anyway aku patut buat episod ni sebab no hal aku nak vlog balik kerja kan. Sebab tiap hari aku balik kerja. Aku still tak tahu lagi nama apa. Nama apa Mumbling balik kerja, Bebel balik kerja, Nas Bebel, Bebel Nas, Bebel YM Nasran, Nasran one and one. Lapar lah pula perut ni. So aku rasa aku panggil episod ni apa benda yang aku letak dekat nama dia nanti. Okay. Okay, so anyway, if korang ada information about minyak hitam Petronas Sprinta F700 atau F900, korang please komen kat bawah. If ada, tolong aku tolong komen dekat bawah. Tolong komen kat bawah if ada information pasal minyak tu. Sebab most Petronas yang aku pergi semua habis, semua tak ada. Dia cakap, biasalah dialog dia. Aku tanya, bang, Petronas Sprinta yang F700 tu ada tak bang? Habis adik. If ada information bagi tahu iPhone X yang tu jual buah pinggang pun boleh beli you. Okay guys, aku rasa sampai sini je episod ni. Episod first yang aku tak tahu nama dia lagi, and nama dia ada dekat title video ni. Sebelum aku post aku fikir kan letak nama apa. Episod setiap minggu ni supaya korang tak tertunggu kan video aku. Sian korang. Okay guys, aku rasa sampai sini je episod ni. Macam biasa, jangan lupa like, comment, share and subscribe. Thanks for watching. Ciao. Okay, hari ini bawa Y100 abang aku. Siram sikit.